Okay tu. Ah. Fadli Syahri cakap kita usahakan PMS ni tak lebih sepenggal, tak lebih negara. Ya. Kita pun akan usahakan untuk memastikan mereka ni sepenggal pun takkan dapat memerintah. Kan? Fadli Syahri ada hak dia untuk berusaha cara dia macam mana nak menjatuhkan kerajaan. Kita pun ada hak kita juga. Macam mana nak mempertahankan kerajaan yang sedia ada ni, kan? Kerajaan yang bagi saya jauh lebih baik lah daripada pemerintahan yang dilakukan oleh puak-puak PAS, Perikatan Nasional bersama dengan teman-teman pro Perikatan Nasional dulu ketika mereka memerintah. Bagi saya hari ini macam-macam. Dengan adanya STAR-nya, STR-nya, dengan adanya SARA-nya, dengan pelbagai bentuk bantuannya, dengan pengukuhan kedudukan ekonomi negara dari segi pertumbuhan ekonomi yang meningkat, Bursa Saham Kuala Lumpur, yang indeks BSKL kita berada dalam keadaan yang cukup cemerlang, dengan mata wang kita sangat bagus berbanding dengan zaman-zaman pemerintahan Perikatan Nasional. Jadi saya tak nampak lah dengan peluang pekerjaan yang berlipat kali ganda bertambah, kadar pengangguran yang merosot, dengan jenayah yang merosot, kenapa kita nak tukar kerajaan hari ini? Itu sebab walaupun peringkat awal saya tengok ramai juga yang menyokong pendirian Dr. Akmal ni, puas saya kena maki dulu, tetapi hari ini alhamdulillah makian-makian tu dah beralih dah beralih ke tempat lain. Hari ni alhamdulillah lah, dan nampak bahawa rakyat lebih prefer untuk mewujudkan kestabilan politik. Maka mereka tahu bahawa kalau kestabilan politik itu ada, rakyat akan lebih senang, lebih banyak bantuan yang dapat disalurkan seperti mana yang diumumkan oleh PMX baru-baru ni, macam-macam bentuk bantuan. Kalau nak jatuhkan kerajaan yang sedang rancak membantu rakyat ni, silakan. Fadli Syahri boleh silakan, tetapi kami akan berada di sini untuk mempertahankan, insya-Allah. Okey? Tindakan PAS dan sebahagian blok pembangkang keluar Dewan ketika sidang khas membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Lembaga Tabung Haji TH, mengundang persoalan adakah tindakan mereka itu disebabkan tidak mahu menyinggung pemimpin di dalam Barisan Nasional BN. Persoalan itu timbul ketika hubungan PAS dan BN dilihat semakin mesra. Namun bagi pihak yang mengikuti isu ini, kes sebesar tabung haji sepatutnya menyaksikan blok pembangkang berada di barisan hadapan untuk menyoal, membongkar dan menuntut pertanggungjawaban, tetapi sebaliknya yang berlaku. Ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee Chuan Hao berkata, PAS perlu menjelaskan tindakan mereka itu kerana alasan untuk menangguhkan sidang khas hanya disebabkan ketidakhadiran Perdana Menteri sama sekali tidak boleh diterima. Kalau ahli-ahli Parlimen BN sendiri cukup berani untuk bangun berbahas, memberi sisi pandang mereka dan mempertahankan pemimpin mereka yang disebut dalam laporan, mengapa PAS dan Wawasan yang kini begitu mesra sebagai rakan berdamai semula BN tidak sanggup berbuat perkara sama? Atau sebenarnya mereka takut apabila benang mula ditarik, kain yang lain turut terungkai? Adakah mereka bimbang perbahasan ini akan membuka semula persoalan tidak menyenangkan tentang keputusan ketika pentadbiran BN, sedangkan hubungan PAS BN kini masih dalam fasa bulan madu? Adakah mereka tidak mahu menyinggung tokoh BN yang tindakan, keputusan atau peranan mereka dalam tempoh yang diteliti RCI wajar diperbahaskan? Jangan baling batu sembunyi tangan. Mereka mesti menjawab, katanya dalam kenyataan petang ini. Dapatan RCI menyentuh kegagalan dan salah laku serius dalam tadbir urus, pengurusan kewangan serta pengaruh politik terhadap institusi yang memegang amanah simpanan dan keyakinan jutaan umat Islam Malaysia. Menurut Howard, apabila Parlimen membincangkan dakwaan salah laku yang melibatkan laporan polis, Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, serta urus niaga rentas sempadan, pembangkang sepatutnya berada di barisan hadapan menuntut pertanggungjawaban.
Mereka sepatutnya menuntut tindakan dan mendesak kerajaan, polis SPRM serta Jabatan Peguam Negara memberi jawapan. Sebaliknya, beberapa ahli parlimen penyokong kerajaan kelihatan lebih bersungguh bertanyakan soalan-soalan ini berbanding ahli parlimen pembangkang yang keluar dewan. Jangan setiap hari menuduh kerajaan tidak telus, tetapi apabila pintu parlimen dibuka untuk menuntut pertanggungjawaban, mereka pula yang keluar. Jangan mendakwa menjadi pembela tabung haji dan kepentingan Melayu Islam, tetapi menghilang apabila fakta yang dibentangkan menjadi tidak selesa dan tidak menguntungkan politik sendiri, bidasnya. Tapi bila kita dah berkongsi kuasa ni tuan-tuan, kita kena reda lah. Ini keputusan rakyat, bukan keputusan kita. Rakyat tak bagi peluang BN perintah semula secara bersendirian. Rakyat tak bagi peluang PN perintah secara bersendirian. Rakyat tak bagi peluang PH perintah secara bersendirian. Last kali kita kena kongsi kuasa. Bila kongsi kuasa ni, semua kena share lah tuan-tuan. Tapi sakit lah, kita kena jaga ramai orang. Kawan kita mungkin ahli dia baru 1 juta, kan? Tak ramai. Okey? Boleh faham Ada lagi soalan lain? Satu ni. Saya nampak pemuda hanya mengkritik kerajaan perpaduan kan. Tapi sejak kerajaan perpaduan ditubuhkan, saya tak nampak pemuda menerangkan fungsi-fungsi menteri-menteri UMNO ataupun memuji menteri-menteri UMNO yang perform. Seperti Mara, seperti Datuk Zahid buat tahfiz untuk ni. Saya tak nampak pun di media-media sosial pemuda-pemuda ni untuk memuji apa menteri UMNO buat supaya nampak tu untuk orang undi UMNO. Datuk setuju tak? Saya rasa program tu diorang ada buat. Cuma ialah mungkin dah tiba masanya untuk adik-adik pemuda kita ni rancakkan lagi lah usaha untuk highlightkan kerja baik yang dibuat oleh kepimpinan UMNO, menteri-menteri UMNO. Sebab memang banyak menteri-menteri UMNO ni perform, sebab mereka ni lebih berpengalaman, lebih berani membuat keputusan, kita tidak nafikan. So mungkin daripada kita hanya mencari salah kerajaan memanjang masa, cukup-cukup lah. Sebab dalam kerajaan tu timbalan Perdana Menteri ialah Presiden UMNO. Bila kita asyik duk sebat kerajaan ni, macam mana yang MCA duk buat, MIC duk buat ni, asyik menyerang je, lama-lama yang ditolak bukan setakat kerajaan Madani, sekali dengan UMNO akan ditolak oleh rakyat. Jadi lebih baiklah hari ni kalau siapa yang tak puas hati dengan kerajaan Madani ke, tak puas hati dengan PKR ke, DAP ke, tutuplah mulut tu sementara sampai pilihan raya umum yang ke-16 ni. Hari ni fokuslah buat kerja untuk menguatkan UMNO. Setidak-tidaknya adalah juga sumbangan kamu ni. Okey, Nep, ada lagi? Terima kasih. Okey, terima kasih. Studio ada apa-apa? Soalan dekat dalam ni ada baca ke? Dia ramai cakap benda sama yang pasal mufakat nasional tu. Ya. Okey, minta tolong share live saya pada petang ni supaya ianya dapat memberi manfaat kepada mereka-mereka yang tidak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama politik antara PAS dan Barisan Nasional dijangka tidak mampu bertahan lama, malah berpotensi memberi lebih banyak kerugian kepada BN berbanding manfaat, kata Ketua Bersekutu Parti Pribumi Bersatu, Datuk Seri Sanjaivan Ramakrishnan. Sanjaivan yang juga calon bersatu bagi Dewan Undangan Negeri Jeram Padang berkata, kerjasama itu bukan sahaja berdepan cabaran mendapatkan sokongan penyokong tradisi kedua-dua parti, malah boleh memberi kesan kepada sokongan pengundi bukan Melayu yang selama ini menjadi antara kekuatan BN. Ramai menganggap apabila dua parti bekerjasama, semua undi akan bergerak bersama. Hakikatnya tidak begitu kerana pengundi mempunyai pendirian sendiri dan tidak semestinya mengikut keputusan kepimpinan parti, katanya kepada Malaysia Gazette. Menurut beliau, sehingga kini tiada jaminan penyokong PAS akan mengalihkan sokongan kepada calon BN, sebagaimana tiada kepastian penyokong setia BN mampu menerima calon daripada PAS sekiranya kerjasama itu diteruskan.
Beliau berkata, situasi itu lebih mencabar apabila melibatkan pengundi bukan Melayu. Khususnya penyokong MCA dan Mike yang disifatkannya masih suka menerima PAS sebagai pilihan politik. Dalam kalangan masyarakat India misalnya, ramai yang tidak selesa dengan PAS. Sebab itu, saya melihat kerjasama ini bukan memberi kelebihan kepada BN, sebaliknya boleh menyebabkan mereka kehilangan sebahagian sokongan tradisi, ujarnya. Mengulas keputusan bersatu bertanding secara solo pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Sanjay Van berkata, penggunaan logo parti sendiri buat pertama kali memberi keyakinan baharu kepada jentera dan calon di negeri itu. Katanya, penerimaan terhadap logo bersatu dilihat lebih positif berbanding ketika parti itu menggunakan lambang Perikatan Nasional PN dalam pilihan raya sebelum ini. Beliau mendakwa penggunaan logo PN sebelum ini memberi kesan negatif kepada Bersatu kerana sebahagian pengundi membuat penilaian terhadap gabungan itu secara keseluruhan tanpa membezakan parti yang bertanding. Apabila mereka nampak logo PN, mereka terus membuat keputusan berdasarkan persepsi terhadap gabungan tersebut. Bersatu turut menerima tempias walaupun calon yang bertanding bukan daripada PAS, katanya lagi. Mengulas prestasi PN pada PRN Johor baru-baru ini, Sanjay Van mendakwa kemerosotan sokongan terhadap gabungan itu banyak dipengaruhi sentimen pengundi terhadap PAS. Sekaligus menjejaskan calon Bersatu yang bertanding menggunakan lambang PN. Menurutnya, pengalaman itu menjadi antara sebab Bersatu mengambil keputusan bertanding menggunakan logo sendiri pada PRN Negeri Sembilan bagi membolehkan pengundi menilai parti itu berdasarkan identiti, calon dan perjuangan yang dibawanya. Beliau turut berpandangan kepimpinan yang bertanggungjawab terhadap strategi politik PN sebelum ini perlu mengambil accountability terhadap prestasi gabungan berkenaan. Kalau sesuatu strategi tidak berhasil dan rakyat menolaknya, mereka yang bertanggungjawab perlu berani mengambil tanggungjawab. Itu prinsip dalam mana-mana organisasi politik, katanya. Sanjay Van berkata, Bersatu kini mahu membina keyakinan pengundi atas kekuatan parti sendiri, selain menawarkan calon yang diyakini mampu membawa suara rakyat tanpa bergantung kepada persepsi terhadap mana-mana gabungan politik. Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menolak sebarang kemungkinan untuk menghidupkan semula Muafakat Nasional, gabungan yang pernah dibentuk antara UMNO dan PAS. Ketika ditanya sama ada terdapat kemungkinan gabungan itu dihidupkan semula, Ahmad Zahid menegaskan UMNO tidak mempunyai sebarang hasrat untuk mengembalikan MN dalam apa jua bentuk. MN telah didaftarkan sebagai sebuah NGO oleh seseorang. Jadi, kita tidak langsung mempunyai niat dan tidak berhasrat untuk menghidupkan semula MN. Sama ada 1.0 ataupun 2.0, itu telah berakhir dan kita telah tutup buku, katanya ketika ditemui media di luar persidangan Invest Malaysia 2026 di sini hari ini. Gabungan MN antara UMNO dan PAS dimeterai secara rasmi pada 2019 ketika Kerajaan Persekutuan diterajui Pakatan Harapan, PH. Bagaimanapun, kerjasama itu berakhir selepas PAS membentuk Perikatan Nasional, PN, bersama Parti Pribumi Bersatu pada tahun berikutnya. Sementara itu, Ahmad Zahid memaklumkan BN akan bertanding secara solo di semua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Jelasnya, keputusan itu diambil selepas Pakatan Harapan mengumumkan bertanding di semua 36 kerusi DUN. Ya, di Negeri Sembilan pasti, BN bergerak solo kerana PH telah mengumumkan mereka bertanding di seluruh 36 kerusi. Artinya, mereka akan letakkan calon di semua kawasan DUN. Justru, kita tidak ada pilihan, melainkan kita terpaksa bertanding secara solo, katanya ketika ditemui media di luar persidangan Invest Malaysia 2026 di sini hari ini. Pada PRN Ogos 2023, BN memenangi 14 kerusi. Manakala Perikatan Nasional memperoleh 5 kerusi. PH pula menguasai 17 kerusi menerusi kemenangan 11 kerusi oleh DAP, 5 kerusi oleh Parti Keadilan Rakyat PKR
dan 1 kerusi oleh Parti Amanah Negara. Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membayangkan tidak akan ada kerjasama dengan PAS selagi Tan Sri Abdul Hadi Awang menjadi Presiden Parti Komponen Perikatan Nasional PN itu. Menurutnya, keputusan itu ekoran pengalaman bekerjasama dengan parti tersebut sebelum ini yang menyaksikan banyak keputusan bersama di antara kedua-dua parti dikhianati PAS. PAS ini membohong dari dulu sampai sekarang. Saya ini saksi hidup bincang 4 mata dengan Hadi Awang. Sewaktu berdepan kita setuju, tetapi esok tukar, tidak setuju. Jangan percayalah selagi orang itu jadi presiden. Jangan harap kita hendak bekerjasama dengan parti yang menunggang Islam, katanya. Ahmad Zahid mengakui bahawa rakan-rakan dari Parti Pakatan Harapan, PH, ikhlas bekerjasama sama ada di dalam kerajaan mahupun gerak kerja politik. Katanya, ia dapat dilihat menerusi kerjasama dalam beberapa siri pilihan raya kecil, PRK, sebelum ini. Malah, kata beliau, ketika pembentukan Kerajaan Perpaduan di Perak, biarpun Barisan Nasional, BN, hanya mempunyai 9 kerusi Dewan Undangan Negeri, DUN, tetapi PH mahu Menteri Besar dipilih dalam kalangan pemimpin BN. Tambahnya, situasi sama turut berlaku di Pahang apabila PH turut sedia menerima Menteri Besar daripada BN. Ugutan daripada sesetengah pihak dalam UMNO untuk meninggalkan Kerajaan Perpaduan dan bekerjasama dengan PAS mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Walaupun masih wujud rasa tidak puas hati dalam parti itu susulan tindakan DAP meraihkan keputusan pemenjaraan terhadap bekas Presiden UMNO, Najib Razak, keadaan bagaimanapun tidak memihak kepada UMNO. Pertama, UMNO tidak mempunyai kelebihan sekiranya mahu keluar daripada kerajaan dalam masa terdekat sebelum penggal pentadbiran sekarang berakhir. Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika ini mendapat sokongan 153 ahli parlimen dan sekiranya UMNO serta BN bersama 30 ahli parlimennya menarik diri, Anwar masih mengekalkan kuasa dengan sokongan 123 ahli parlimen. Anwar juga boleh mengekalkan kestabilan dalam kerajaan dengan memberikan lebih banyak jawatan menteri kepada Gabungan Rakyat Sabah, GRS, selain rakan sekutu seperti Warisan, PBM dan ahli parlimen bebas yang menyokongnya. Kedua, BN terikat dengan Memorandum Persefahaman, MOU, yang ditandatangani oleh semua parti kerajaan pada Disember 2022. Salah satu klausa dalam MOU tersebut mewajibkan semua pihak yang menandatanganinya memastikan ahli parlimen parti masing-masing mengundi menyokong Anwar dan kerajaan dalam undi percaya atau undi belanjawan. Ahli parlimen yang gagal mematuhi ketetapan itu dianggap telah meletakkan jawatan sebagai wakil rakyat menurut MOU berkenaan. Ketiga, harapan UMNO untuk kembali berkuasa dengan menghidupkan semula Muafakat Nasional, MN, juga dilihat tipis. Walaupun PAS sempat menyatakan kecenderungan untuk bergerak secara solo atau menghidupkan semula MN semalam, sentimen itu segera kendur selepas Muhyiddin Yassin mengambil keputusan melepaskan jawatan sebagai pengerusi PN. Situasi itu membuka ruang kepada PAS untuk mengambil alih kepimpinan PN. Menurut pensyarah Bersekutu Sains Politik Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, Syazza Shukri, sekiranya PAS menerajui PN, parti itu tidak lagi memerlukan UMNO atau MN. Dia turut menegaskan bahawa tindakan meninggalkan kerajaan madani bukan langkah yang menguntungkan UMNO. UMNO perlu keluar daripada kerajaan dan pada ketika ini, walaupun terdapat suara-suara tidak puas hati, UMNO sebenarnya lebih mendapat manfaat dengan berada dalam kerajaan, katanya kepada Malaysia Kini. Penganalisis politik Wong Chin Huat turut menyuarakan pandangan yang sama ketika dihubungi. Dia berkata UMNO dan PAS bersaing dalam pasaran pengundi yang sama dan adalah lebih ideal bagi UMNO untuk melemahkan PAS berbanding bekerjasama dengannya. UMNO akan bertindak bertentangan dengan kepentingan terbaiknya jika menyertai PAS sekarang. Dengan UMNO hanya memiliki 26 kerusi berbanding 44 milik PAS, UMNO akan terperangkap sebagai rakan junior kepada PAS. Walau sejauh mana pemimpin UMNO melawungkan sokongan terhadap Najib Razak,
Mereka bukan bodoh untuk meletakkan parti di bawah kawalan PAS. Mereka tidak mahu menjadi bersatu 2.0, katanya. Wong menambah, kelebihan UMNO kekal bersama PH adalah jelas kerana selagi PH gagal meraih sokongan Melayu yang lebih besar, gabungan itu memerlukan UMNO. Prestasi politik UMNO dilihat merosot sejak 2004. Ketika itu, UMNO menguasai 50% kerusi parlimen manakala BN hampir menguasai 90% keseluruhan kerusi. Namun, selepas pilihan raya umum lalu, UMNO kini hanya mewakili 11.7% daripada jumlah ahli parlimen. Pada masa ini, kepimpinan tertinggi di bawah Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, mempertaruhkan sokongan daripada PH untuk memastikan BN terus bertahan, malah berusaha merampas kembali kerusi-kerusi yang hilang. Bagaimanapun, strategi ini setakat ini memberikan hasil bercampur apabila BN tersingkir di Kedah pada pilihan raya negeri 2023, manakala penguasaan di Sabah turut merosot dalam pilihan raya bulan lalu. PH juga mengalami kekalahan teruk di Sabah dengan DAP kehilangan semua kerusinya. Rakyat terutama pengundi Negeri Sembilan harus menyokong usaha-usaha yang digagaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjaya membawa negara untuk mencapai sasaran muncul dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia. Pensyarah kanan, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, UiTM Seremban berkata, Dr. Mazlan Chesoh berkata, pencapaian tersebut harus disokong sepenuhnya kerana ia lebih penting untuk pertumbuhan ekonomi Malaysia berbanding persaingan politik yang lebih kepada usaha untuk merebut kuasa berdasarkan perkauman. Bukan prestasi kemajuan. Menurutnya, peningkatan Malaysia ke tangga ke-15 dalam IMD World Competitiveness Ranking 2026 merupakan pencapaian yang wajar dihargai kerana menunjukkan negara berada pada landasan yang semakin kukuh untuk mencapai sasaran kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia. Dalam PRN Negeri Sembilan, rakyat seharusnya menilai setiap parti berdasarkan prestasi, kestabilan, keupayaan mengurus ekonomi serta dasar yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan rakyat. Katanya pada Rabu. Baru-baru ini, Timbalan Menteri Ekonomi Shah Abdullah berkata, Malaysia berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran rancangan Malaysia ke-13, RMK13, untuk muncul dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia. Beliau berkata, keyakinan itu disokong kedudukan Malaysia di tangga ke-15 dalam ranking daya saing dunia WCR 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD berbanding kedudukan ke-23 tahun lalu. Mengulas lanjut, Mazlan berkata, politik pembangunan dan pencapaian mesti mengatasi persaingan berasaskan sentimen perkauman atau perebutan kuasa semata-mata. Katanya, sokongan rakyat perlu diterjemahkan sebagai tuntutan supaya usaha reformasi ekonomi, peningkatan daya saing, penciptaan pekerjaan berkualiti dan pengukuhan pendapatan rakyat terus diperhebatkan. Akhirnya, ukuran kejayaan sesebuah kerajaan bukan sekadar kedudukan dalam ranking dunia, tetapi sejauh mana pencapaian itu dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat, katanya. Kerjasama antara Barisan Nasional (BN) dan Perikatan Nasional (PN) didakwa tidak akan bertahan lama. Ini kerana ia dibayangi persaingan dalaman yang sengit serta tiadanya nilai politik persahabatan. Timbalan Setiausaha Agong DAP, Hannah Yeoh mendakwa keadaan itu boleh diibaratkan seperti kapal dalam filem Titanic yang kelihatan gah pada awal pelayaran namun akhirnya karam. Kerjasama itu tidak akan kekal lama kerana ia dibayangi dengan pengkhianatan dan mereka yang tidak setia kepada sebuah politik persahabatan. Saya bandingkan kerjasama mereka seperti kapal dalam filem Titanic yang akan karam bila-bila masa sahaja. Mereka bersorak gembira pada awal pelayaran, namun karam akhirnya akibat melanggar bongkah ais besar yang gagal dilihat berada di depan, katanya menerusi hantaran di Facebook pada Jumaat. Menurut Hannah, setiap pihak dalam kerjasama itu didakwa mempunyai cita-cita untuk menjadi Perdana Menteri sehingga sanggup menjatuhkan antara satu sama lain demi kepentingan sendiri.
Masing-masing bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri dan akan memijak satu sama lain untuk naik ke atas. Mereka pun tidak mahu rakan kerjasama berjaya. Yang mahu dijulang hanyalah pucuk masing-masing. Begitulah perumpamaan kerjasama BN dan PN hari ini. Mereka seperti kapal Titanic menunggu masa untuk karam kerana tidak memiliki nilai politik persahabatan, ujarnya. Dalam hantaran sama, Hannah berkata perkara berkenaan turut diucapkan ketika berkempen di Kuala Kelawang, Jelebu bagi membantu calon Pakatan Harapan, PH, Datuk Bakri Sawe pada Khamis malam. Katanya lagi, kerjasama antara Parti Keadilan Rakyat, PKR, DAP dan Amanah telah terbukti apabila terus mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga dilantik sebagai Perdana Menteri. Kesetiaan kami pada kerjasama ini telah terbukti. Kami harapan terdiri daripada keadilan, amanah dan DAP setia berjuang dan mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga beliau diangkat menjadi Perdana Menteri ke-10 hari ini. Kami kekal dengan hanya seorang kapten dalam sebuah nahoda. Memenangkan calon-calon harapan adalah simbol kita mempertahankan nilai sebuah politik persahabatan. Ia yang tidak ada dalam mana-mana kerjasama politik selain Pakatan Harapan. Kekalkan harapan, akan kekallah kerajaan dan para pemimpin yang setia dengan nilai politik persahabatan ini, katanya.